Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam channel ni yang kita akan sembang ataupun sama-sama ulang kaji lah, saya lah, berkenaan hukum-hukum tajwid. Dan hari ni kita akan sambung tajuk nun mati dan tanwin. Apa subtopik untuk hari ni, Ustazah? Okay, insyaAllah kalau lepas kita belajar tentang izhar halqi dengan idgham ma'al gunnah. Jadi kita masuk yang seterusnya, iaitu yang kedua di bawah tajuk idgham di dalam pecahan yang kedua, iaitu kita sebut sebagai idgham bila gunnah. Okey, idgham bila gunnah ni maksudnya adalah masuk dengan tanpa dengung. Jadi ataupun kita biasa sebut istilah adalah touch and go. Masuk dan keluar terus, macam tu. Dan hurufnya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf sahaja, iaitu sama ada huruf lam ataupun huruf ra. Okay? Jadi ketika mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra, maka kita sebut dia sebagai idgham bila gunnah. Okay. Baik, untuk idgham bila gunnah ni dia akan dibaca tanpa dengung kan, Ustazah? Betul. Dan hurufnya macam Ustazah cakap tadi ada dua saja. Dua saja. Lam dan ra. Ya. Boleh tak Ustazah bagikan contoh untuk saya ataupun penonton juga, sama-sama kita ulang kaji untuk kita tengok contoh dia dalam Quran. Okey, kita tengok yang pertama dulu, iaitu contoh di mana tanwin bertemu dengan huruf ra. Okey, dia terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Saya minta Firdaus baca ayat ni, insya-Allah. Okey, saya bacakan, Ustazah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghafurur rahim. Kan Firdaus sendiri perasan kita baca touch and go, masuk tanpa dengung. Jadi kita masuk terus je pergi kepada huruf yang seterusnya tanpa dengung. Dan kedua, kita tengok contoh yang mana bertemu dengan huruf lam pula. Okay, Firdaus boleh tengok pada surah Ali Imran juga ayat yang ketiga. Okey, baik. Okay, sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. Okey, dekat situ kalau Firdaus perasan ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi kat situlah terdapatnya hukum idgham bila gunnah, iaitu masuk tanpa dengung, touch and go. Istilah dia. Wallahu taala alam. Okey, maknanya kedua-dua contoh tadi kita dah terangkan kepada penonton. Boleh tak saya ulas sikit berkenaan dengan idgham ni tadi? Mana tahu penonton yang tak tengok episod lepas, Ustazah. Ya. Di mana idgham ni terbagi kepada dua, iaitu idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah, Ustazah. Betul. Okey, boleh tak Ustazah terangkan sedikit saja untuk idgham ma'al gunnah tadi? Okey, idgham ma'al gunnah. Kalau idgham bila gunnah tadi saya sebutkan masuk tanpa dengung. Kalau idgham ma'al gunnah maknanya adalah masuk beserta dengan dengung. Okey, dan idgham ma'al gunnah terdapat 4 huruf padanya. Ketika mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf, iaitu ya, waw, mim dan juga nun. Maka dia akan terjadilah idgham ma'al gunnah. Okey, insya-Allah. Untuk penonton yang belum lagi tengok episod yang sebelum ni, boleh refer kepada episod yang sebelum ni, iaitu Ustazah dah terangkan hukum izhar halqi idgham ma'al gunnah. Yang ni kita sambung subtopik, iaitu idgham bila gunnah, iaitu huruf dia ada dua saja, tuan-tuan dan puan-puan, lam dan ra. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan dua huruf ini, maka dibaca dengan memasukkan tanpa dengung, Ustazah. Betul? Betul, insya-Allah. Goyang saya, takut salah nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, seterusnya kita nak pergi subtopik yang mana, Ustazah? Okey, kita masuk terus yang keempat, yang ketiga. Okey, dalam subtopik kita nun mati dan tanwin, di bawah tajuk iqlab. Okey, iqlab ni apa? Menukar apa? Tukarkan nun yang mati
ataupun tanwin kepada bunyi huruf mim beserta dengan dengung. Kan ada dengung di situ. Dan huruf iqlab ni dia sangat special lah. Kan? Rasa-rasa pergi mana-mana pun orang senang nak ingat sebab hurufnya ada satu sahaja, iaitu ba. Dan ketika mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba ini, maka kita akan sebut dia sebagai hukumnya adalah iqlab. Okey, dan satu lagi yang menariknya pada iqlab ni, kalau kita tengok pada izhar halqi, kita nak kenal dia di atas nun mati akan ada tanda mati ataupun tanda sukun. Dan pada kita tengok pada idgham ma'al ghunnah dan idgham bila ghunnah, ada yang ada tiada tanda, kosong di atas huruf nun tu, kosong. Dan pada iqlab kalau kita tengok dia sangat menarik sebab di atas huruf nun tu akan ada mim kecil. Mim kecil yang mana dia ada batang di bawahnya. Jadi kita senang, walaupun kita kadang-kadang lupa dia ada iqlab, tapi ketika membacanya kita senang nak kenal pasti. Okay. Jadi, maknanya kalau dalam Al-Quran tadi, kalau kita nak identify dia Ustazah, kita akan nampak mim kecil yang ekornya ke bawah tu. Ya, betul. Kena pastikan ekor ke bawah. Kalau ekor ke tepi tu apa Ustazah? Dia okey. Dia kat situ dia ada dua kan. Jadi semua orang confuse biasanya. Jadi bila mim yang ke bawah tu kita sebut iqlab, dan mim yang ada ekor tu kita sebut tandanya adalah lazim. Maksudnya adalah mim tu kena berhenti. Itu beza dia. Kadang-kadang orang confuse. Okey, tuan-tuan boleh tengok pada contoh yang saya attachkan dalam video ni, insya-Allah dekat bawah ni, beza iqlab dan waqaf lazim. Betul Ustazah? Betul. Okey, baik. InsyaAllah kita pergi kepada contoh-contoh bacaan iqlab tadi Ustazah. Okey. Jadi kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-18. Okey, Firdaus boleh baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okey, kalau Firdaus perasan kat situ ada tanwin, tapi tanwin tu tinggal satu je baris dia, iaitu baris depan sahaja. Dan tengok di sebelahnya ada tanda yang menarik tadi yang kita sebut sebagai mim yang ada batang ke bawah tu. Itu yang menunjukkan dia adalah iqlab. Jadi bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iqlab. Okey, dekat sini Ustazah, saya difahamkan ada dua kaedah cara bacaan iqlab ni tadi. Sama ada kita buat seperti ikhfa syafawi ataupun yang seperti selai kertas tadi tu. Lepas tu yang kedua, dengan cara kita terus tutup bibir tu. Ustazah, kalau Ustazah lah, pendapat Ustazah akan pilih yang mana? Okey, sebenarnya kembali kepada soalan tadi, betul, dua-dua tu kita boleh guna pakai. Tetapi kalau macam saya memilih untuk merapatkan kedua bibir tanpa tekanan. Kan, sebab dia kata apa, tukarkan bunyi nun kepada bunyi mim, huruf mim kepada huruf mim. Jadi maksudnya kita nak sebut dia adalah huruf mim. Jadi kaedah dia sama ada dia izhar ikhfa syafawi ataupun dia adalah iqlab, maka dia akan mendapatkan kedua bibir tanpa tekanan. Okey, baik. Kalau kaedah tadi tu yang Ustazah cakap tu, saya cuba lagi sekali bacaannya. InsyaAllah. Kalau tak betul saya tegur InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Alhamdulillah, seperti itulah. Jadi kita hanya perlu rapatkan bibir tanpa tekanan. Okey, baik. Okey, ada lagi tak contoh iqlab Ustazah? Contoh iqlab tadi kalau kita tengok tanwin, jadi kita tengok pula contoh nun mati pula. Okey, jadi kita tengok di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-27. Jadi Firdaus saya minta tolong baca. Okey, baik, insya-Allah. Yang alladhi ni boleh Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Alhamdulillah. Nanti nampak di situ kan, mim ba'di. Jadi nun mati yang di atasnya ada mim yang ada ekor ke bawah, batang ke bawah. Bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah
Iqlab. Maknanya mudah je lah kalau di dalam Al-Quran ni kita nak jumpa dia Ustazah. Ya, alhamdulillah. Sebab kita tak perlu fikirkan nun mati ke ataupun tanwin. Kita nampak mim tadi. Ya. Yang dia punya batang dia ke bawah tu, kita terus tahu itu hukum iqlab. Betul. Bacaan terus ditukar kepada bunyi mim tu tadi. Betul. Dengan kadar dengung 2 harakat Ustazah. 2 harakat. Baik, insya-Allah. Okey Ustazah, seterusnya apa Ustazah tadi? Okey, cuma saya nak bagi dekat sini, takut orang keliru, orang awam keliru di antara iqlab dengan tanda waqaf yang kita sebut berhenti, waqaf lazim, iaitu berhenti. Kan dia ada 2. Yang pertama kalau kita tengok mim yang batang ke bawah tadi, iqlab. Dan yang kedua tadi kita sebut sebagai waqaf lazim. Waqaf lazim di mana mim tu dia ada echo kat hujung dia. Okey, kalau kita boleh tengok contoh pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. Okey, saya minta tolong Firdaus bacakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Kan dekat masalah tu nampak dekat hujung tu ada apa? Mim yang ada echo kat belakang dia. Jadi mim yang ada echo tu tak boleh dibaca dengan dengung. Itu adalah mim waqaf lazim. Kita kena berhenti pada tempat tersebut. Wallahu taala alam. Okey, baik, insya-Allah. Jadi setakat ni untuk hukum nun mati dan tanwin tadi kita dah sampai subtopik daripada mula-mula episod kita hari tu, izhar halqi. Lepas tu sekarang idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Sekarang kita dah masuk iqlab. Ada lagi ikhfa Okey, hakiki. dan berbaki satu lagi iaitu ikhfa hakiki. Dan di sini huraiannya agak panjang. Jadi mungkin bukan dalam episod inilah. InsyaAllah ada episod yang akan datang kita akan huraikan tentang ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15 ni Ustazah. Ya, betul, hurufnya ada 15. Disebabkan 15 tu huraiannya agak panjang sedikit. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey, baik. Jadi untuk episod kali ini kita akan berhenti setakat ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi menonton podcast kami, iaitu podcast saya bersama Ustazah Huyun. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan jika bermanfaat boleh tekan button subscribe, like, ataupun jika ada soalan boleh tanyakan soalan di ruangan komen. Dan mudah-mudahan kita orang lebih bersemangat untuk menyediakan konten-konten yang lebih bermanfaat di masa akan datang, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan surah Wal 'Ashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'Ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum.